Hari ni ada program sembelih. Jadi orang sebagai AJK sembelih dan melapah ni kena turut tolong untuk menyembelih dan juga melapah daging-daging kambing dan daging ayam. Let's go. Bukan Zufra ada. Sama juga. Oh, tu. Oh, dia tak tengok. Okay, so orang tengah menyembelih tu. Kita JK tu. JK mana? Dia lembu macam mengarang lagi. Tu nampak? Gambar-gambar. Oh, jom yang tarik ramai ni yang tarik guys. Siapa ni abang-abang malam ni? Hey, kamu nama apa? Dia tak sepatutnya. Nama saya Kevin. Dia takut tu. Diam. Jangan pegang macam ni, tak boleh pegang macam ni. Pegang macam Okey, pegang kepala dia. Nampak je. Cuba cengkeh tu sambung lah. Cengkeh tu. Dia tengah membersihkan ayam-ayam yang sudah disembelih. Bakso beras kata dia. Okay, sekarang ni balik. Tengok window dulu. Datang ni. Hai, sekarang ni perlawanan antara Fergio dengan juga apa benda PPI. Tikan perlawanan ni. Gelak oh. Yes, pisang. Kata saya untuk hari ni Fergio gah gemilah demi Fergio. Kata-kata gif. Kerja ni kan. Apa-apa je lah. Ini dia Fergio. Si gelap siut. Alhamdulillah guys. InsyaAllah kita ambil sukan FSK pada sesi hari ini. JK sebagai harapan. Saya sebagai daripada Fergio je, saya berharap Fergio menjuarai tournament untuk petang ni. Okay. Let's go. Okay, alasan ni pun AJK kan ni. Okay, AJK. Aduh, AJK ni. Saya punya PPI. Baik, bagus. Baik-baik. Alhamdulillah. Okay. Ni, Sispa ni. Saya mencari orang sakit. Saya mencari orang sakit. Saya nak CPR. Nak CPR. CPR je. Ni semua sihat ni. Tak ada pun yang sakit. Kita pergi sana. Pergi tengok bola. Let's go. Okay, jom. Okay guys, hari ni kita orang baru balik daripada tengok orang sukan. Sekarang ni kita akan ambil makanan untuk makan. Let's go.
Guys, dapat nasi. Ada orang bagi tu. Mana jaman tu? Kat sini guys. Nanti korang boleh ambil nasi putih. Tapi video aku upload esok. Sekarang sampai dekat pusat belajar. Okay tu, Kifli. Ada kita dapat makan. Anda kena scam tu Kifli. Ada orang tu Kifli. Mana ada? Apa ni Kifli? Salah info tu. Kami tadi Tengok ni ada kat sini guys. dengan plastik. Dibilangnya pusat belajar dia makan. Ternyata di depan surau aja sih. Tadi lah Ngapain tiga- jauh-jauh tiga ni, cuk? Dia beratur makan guys. Janganlah. Kau dah bawa nasi. Apa yang bawa nasi? Guys, dia bawa nasi. Guys, bawa nasi sendiri dari rumah guys. Okay, makan. Ni lauk kita hari ni kambing dengan ayam. Ayam. Tengok. Kaki apa tu? Kaki manok. Kaki mana? Allah. Kenapa dia bagi awak kaki? Tahu? Okay, sekarang kita kat mana Kifli? Kita kat TC ya. TC. Kenapa awak pergi di TC ni tengok Kifli ada apa? Hari ni tu baca di tengah. Mana-mana? Oh, Carnival jual masuk universiti ke? Aku belum masuk U. Oh, kamu belum masuk U ke? Jadi aku nak masuk UPSI. Oh. Tapi sekarang aku dah di UPSI. Oh ya. Aku dah SEM 2. Oh, kamu SEM 2. Kamu ambil kos apa? AFNP. Pendidikan Geografi. Ya. Ramai orang menarik-narik. Ni. Ni, ya Allah. Inilah Carnival kita nak. Wah, begini kursi tu. Ha, Kifli? Ya, ada camp guys. Saya merekam dulu. Oh, ni STP. Bagaimana perasaan? Apa kita buat kat sini Kifli? Ada taste sikit guys. Mata cemen. Sama-sama tu ada Kifli. Ingat ada unicorn. Ingat apa? Jom. Ke bawah sana. Teman kafe. Terima kasih. Ayo. Saya belajar otot guys. Sekarang di mana guys? Kita sekarang mana usi tu? Ada usi. Ada di UPSI. Mana usi tu? Dia tak offer usi tu. Macam mana dia offer UPSI kalau UPSI? Tahu. Ni tadi baru kita pergi ke carnival tadi. Ha. Jom masuk usi. Yes. Apa pandangan awak dan harapan? Secara jujurnya memang best. Kita dapat melihat pelbagai universiti yang ada di negara ini, Malaysia. Kita tahulah macam mana nak apply dia, macam mana nak masuk kan. So jadi saya telah membuat keputusan saya mau masuk UPSI. Ya guys. Tahu saya kena masuk mana? Kena masuk UH tu. Let's go. Kita balik dulu. Bye, kita jumpa next vlog. Balik. Bye. Okay guys, botol air tinggal guys. Aku dia tinggal di sini guys. Sekarang ni kat bowling guys. Ready? Kifli, tengok apa Kifli?
Kau tengok apa? Tengok bowling. 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 Apa perasaan kau bila ada bowling kat sini? Rasa bangga sikit. Bangga Sebab, sikit. setahu saya universiti satu-satunya universiti yang ada pusat bowling sendiri hanya ada di UPSI. Okay.